Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak MC handsome. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfirullah. Sebaik-baik doa astaghfirullahal azim. Jadi takut kan duduk kat depan ni kan. Kata nak cakap nak jumpa dengan stranger. Semua orang pernah jumpa stranger. Sagi ustazah cakap, saya kata, Allah, ustazah ni cakap kami pembuat Betul? Siapa pernah jumpa ustazah sebelum ni? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini memang. Kalau siapa tak mai kangen business seminar, rugi. Sayang. Masa sipur. Bukanlah sayang kat masa sipur. Sayang ilmu. Tidak ada tolak bandingan setakat hari ini. Betul, Master Sipur Saiful Muallim. Sebenarnya, Masa Sipur Saiful Muallim selalu sebut, Jepun tak pernah salah eja nama. Tapi, kalau Ustazah hantar mesej kat Masa Sipur Saiful Muallim, sebab Ustazah nak jadikan dia seperti makhraj yang betul. Masa Sipur Saiful Muallim. So, bubuhlah. Kan? Jadi, bukan salah. Bukan tak ikut Jepun lah. InsyaAllah betul. Tapi nak bagi dia tasydid tu, qalqalah sikit kan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kan, nak bagi hilangkan tadi suasana sedih. Bukan sedih pasal apa? Upline Kak Zainah adalah upline kepada suami Ana. Itu suami Ana kat belakang tu. Suami Ana tu memang pendiam, sangat-sangat pendiam, pemalu orangnya. Tapi 6A2, alhamdulillah. Kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min khairin turhibuna bihi aduwallah. Ini surah apa? Dalam surah Al-Anfal Allah selalu sebut bila masa perang Badar. Kita bukan nak pergi perang, tapi kita nak berjumpa dengan orang kan. Tapi di sana Allah sebut macam mana? Wa'iddu lahum. Prepare. Well done, prepare mesti kena ada. Nak pergi jumpa orang. Nak pergi berbekam mesti ada weapon. Hari ni weapon apa? Kita weapon, selain daripada weapon kita apa dia? Nak pergi jumpa orang? Kan? Inilah, spray dulu. Bukan minum dulu, spray dulu. Ada tak? Cuba keluarkan. Kalau tak ada, tak keluarkan, tak nak cerita. Masya Allah, subhanallah. Ini senjata kita. Ini bukan senjata kimia. Ini senjata. Ini memang subhanallah. Memang. Sebab apa? Bila kita spray, Ustazah Nelly Aziz dengan Reza Yati. Ini adalah stranger. Hari ni yang beli tiket memang ramai. Tu dalam plastik tu ada. Tapi nak jadi macam mana? Sebab kita tak tahu. Qada dan qadar Allah. Mereka ini bukan syahid. Masih lagi hidup. Kan? Tapi ada seorang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang bapa saudara dia meninggal. Okey. Tapi kita bersyukur alhamdulillah. Kita datang ke sini. Tidak ada tangki oksigen kan? Bernafas. Syukur seperti mana apa yang berlaku. Alhamdulillah. Walaupun dipertemukan dengan sekejap melalui WhatsApp. Diperkenalkan dengan cikgu D, cikgu E. Kan? Tamat cerita, balik pergi cari. Orang Kangen kena tahu macam mana perjalanan hidup cikgu Nasri Masdi Ismail. Seminggu sebelum meninggal, sempat berwhatsapp. Dia katakan, anda datang bila? Boleh datang, tapi jangan datang malam ya, saya dah makan ubat kanser. Memang sedih, kita tak sempat nak jumpa dia. Cikgu E kan? Macam mana seorang makhluk yang mulia di sisi Allah, tak tahu. Bacalah, balik cari. Siapa tak tahu? Siapa tak kenal cikgu tu? Almarhum. Okey, kita baca sikit Al-Fatihah untuknya. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. InsyaAllah, moga kita juga menjejaki kaki seperti mana yang dilakukan, apa yang dibuat oleh almarhum cikgu E. Ana pencikgu. Dia berhenti kerja 2012. Ana berhenti kerja 2015. Dia pilih antara dua. Ana pilih sebab sakit. Kan? Okey. Kak Zainah, di mana-mana saja, bila kita dalam dunia ini, siapa yang memperkenalkan kita bisnes Kangen ini? Mesti ada orang yang memperkenalkan. Siapa yang melahirkan? Bila cakap, kena spray. Betul. Kering mulut, dia tak gaya. Masa sebesar malam
seorang. Kan? Kenapa spray? Okey, punca inilah masa kuliah tadabbur dengan Ustazah Nelly dengan grup tu, bila kita bulan puasa kan, kita tak minum air kan. Jadi bila bercakap spray. Tu rupanya ada orang nak tengok, Ustazah spray apa? Itulah. Itulah cara stranger kan. Itu salah satu. Dah habis, boleh duduk. Kan? Jadi nak cerita Kak Zainah. Boleh Jadi Ana mencari kangen pada 3 hari bulan 3 2015, 4 hari bulan 3 2015, tiba-tiba 5 hari bulan 3 2015 bunyi telefon, suara perlahan. Tak dengar. Dalam telefon pun tak dengar. Siapa? Kak Zainah. Kak Zainah mana? Kak Zainah. Cakap dalam telefon pun tak dengar. Macam ketua main nak keluar pada mulut. Itulah Kak Zainah. Memang di mana-mana pernah akan cerita macam tu. Okey. Kak Zainah tanya, Ustazah ada rumah tak? Akak nak datang. Akak nak bawa air. Air apa? Kita mencari dari 3 hari bulan. 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan. Rupanya memang Allah hantarkan manusia yang baik. Baik. Baik kena cakap baik. Alhamdulillah. Spray ya. Memang, apa nama, dia tak bagi ayak. Lepas tu, okey. Lepas tu kan nak cerita, Kak Zainah kata, Ustazah ada tak kat rumah? Akak nak datang. Okey. Bila sampai saja, masa Kak Zainah kata, Ustazah ada kat rumah? Kak nak bawa air. Okey, berapa Kak jual? Masa tu RM10 kan? Siapa yang tak pernah dengar cerita, kalau dengar ingat, kalau dah ingat, dah pernah dengar, anggaplah ini sebagai fazakir fa innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ingatlah peringatan diulang-ulang. Jadi Kak Zainah kata, Ustazah boleh tak? Akak nak tunjuk demo. Kan? Kita bukan nak tengok demo, kita nak ayak tu. Kita tak suka minum plain water ni. Kita suka minum kopi redik. Bukan jual kopi redik Nak abang suka minum kopi redik dulu. Sehari 6 bungkus. Dia kata, Ustazah, tak takut kencing manis ke? Tak apa, insya-Allah. Kan? Bila Kak Zainah sampai, Kak Zainah tunjuk demo. Tapi kan, kita nak minum ayak tu. Awak Kak Zainah tak usah minum. Subhanallah, ya Allah. Boleh Sebab Ana memang. Sebab ini dah antara, bukan sebab apa. Masa sakit dulu, bila sakit yang teruk dulu, memang ayak tak ada dalam badan. Pernah berlaku sampai nak bercakap, tak boleh nak bercakap. So, nak kena minum Bismillah. Syukran. Nabi kata, afdalus sadaqah saqul ma. Sebaik-baik sedekah bagi orang minum air. Jadi hari ini ayat yang mengalir dalam badan, subhanallah, pahala tu Allah bagi ganjarkan kepada profesor. Alhamdulillah. Berterusan sampai akhir hayat. InsyaAllah. Jadi bila Kak Zainah datang, Kak Zainah kata nak buat dua. Kak Zainah tahu Ana ni macam mana. Dia bawa satu kereta. Penuh. Ana kata Ana nak beli. Ana nak jual. Bukan Ana nak jual. Ana minum ke semua. Ayak kangen ni subhanallah. Ana minum sungguh-sungguh. Tak suka minum ayak kangen. Ana minum 2 hari turun 1 kilo buat badan. Oh, Masya Allah. 2 hari turun 1 kilo. Kan? Tapi ni, bila dah ayak kangen kita minum 2 hari turun 1 kilo, kita 24 jam kita makan. Bukanlah makan 24 jam. Pantang tengok makan. Kan? Tanyalah tu orang belakang tu gelak. Okey. Lepas tu, pendekkan cerita. Sebab kan nak dengar stranger kan. Kena tunggulah sikit kan. Dia tak pusing pokok-pokok lagi. Okey. Lepas tu, barulah tahu bahawa Kak Zainah bila buat demo, baru Kak Zainah cerita, suami meninggal. Itu poin yang pertama. Bila kata suami meninggal, bila kita dah minum air, kata kenapa ni kita minum air tak sampai setengah jam. Kak Zainah kata, minumlah Ustazah minum. Tak sampai setengah jam. Habis 3 sekutung. Pergi mana air tu 3 sekutung? Ya Allah subhanallah. Kita tak suka. Tak suka nak minum air. Tapi habis 3 sekutung. Kak Lina Ras. Betul Kak Lina Ras? Masya Allah. Pasal apa yang ingat Kak Lina Ras? Sebab Kak Lina cerita di sini pada bulan 8 hari tu tentang kanser. Siapa nak tahu cerita kena jumpa Kak Lina Ras. Okey. Jadinya
Apa berlaku? Bila minum 3 suku, habis 3 sekuton dalam masa tak sampai 30 minit, tanya, turun-turun kita pergi toilet 2 kali. Tanya, Kak, siapa orang top di Malaysia? Kak Zainah ni, tu manusia yang baik. Dia kata, adik ipar akak. Padahal adik ni. Kan? Pasal apa dah cakap Abang Zahid ni? Sebagai adik ipar akak. Ana nak jumpa hari ni juga. Ana ni kalau nak satu benda, nak hari ni juga. Tanyalah anak-anak tu. Kat belakang tu anak-anak dia cukup tahu kalau nak. Jadi, nak jumpa hari ni juga. Bila nak jumpa hari ni juga, call. Kak Zainah call Kak Noli. Kak Noli, Ustazah nak datang nak jumpa. Ingat lagi suara Kak Noli macam mana masa tu. Datang. Bawa Ustazah datang. Kak Zainah kata, Ustazah tunggu akak datang. Akak pergi hantar anak dekat Samten kan Kak kan? Lepas tu, akak tunggu kat rumah. Anak pun cakap dengan suami. Mak kata, anak pergi sekolah pagi balik petang. Masak siap-siap, suami kerja malam, anak akan pergi. Masa tu sebab tahu kata suami Kak Zainah meninggal. Cakap dengan suami, nak tolong duit tak mampu. Tapi kalau nak tolong bisnes ni, insyaAllah. Boleh tolong sama-sama. Kan? Kak Zainah ambil. Allah, macam mana Kak Zainah cakap? Macam itulah Kak Zainah bawa kereta. 70, 80. Aduh, kita je ni tak sabar. Ni ayak bagus ni. Ayak bagus sangat kan? 70, 80. Rasa macam nak tarik steering tu tak sebelah. Kita bawa kereta 140 km sejam tanpa suami. Kalau suami dia sebelah, jangan harap bawa kereta tak bagi. Okey. Pergi jumpa. Hari Khamis malam Jumaat 5 bulan 3 2015. Tengok muka Kak Noli. Ya Allah. Tadi muka Kak Zainah. Dulu Kak Zainah muka macam orang tua. Hari tu jadi orang muda. Allah. Masa tu muka ni berderemen. Penuh dengan biji-biji pasal sakit teruk tu kan. Bila tengok Kak Noli. Allah. Sampai saja. Kan ada meja kaca kat depan rumah tu kan. Kata, Kak, berapa lama dah Kak buat? Dia kata kalau... Ayang tak ada. Jadi... Tuan minta maaf lah. Anda kena minum ayam tau. Boleh Bismillah. Apa? Tak mati? Jadi apa berlaku? Kak Noli tanya. Kak Noli cakap, kalau Ustazah datang hari ni, 5 bulan 3, 2015, akak dah buat, siapa yang belum dengar, sila dengar, akak dah buat 11 bulan. 11 bulan. Kak Noli tak cakap, duit berapa? Ana, sebagai seorang yang kita ni, balik Mesir, government gaji last 3,500, dengan anak 8 orang sekarang, miskin tegar bandar kan, benda tu memang kita cerita. So menjadi satu, nak kata apa benda lah. Kalau orang nak dengar, dengar lah. Tak nak dengar sudah. Jadi, Kak Noli cakap, banyak mana dapat? Bukan Kak Noli cakap, tanya. Kalau Ustazah nak tengok, tengoklah. Dulu hari ni orang beli mesin, esok terus dapat duit. Betul tak? Ya. Dulu hari ni orang beli mesin, esok terus dapat duit. Kalau Ustazah nak tengok, tengok atas meja. 500,000. Ingat, sepanjang 11 bulan, Kak Noli dapat 500,000. Sikit ke banyak? Tak tahulah kalau orang lain kata sikit, bagian banyak. Kata Kak tunjuk macam mana marketing plan. Sebab tadi demo dah tengok kan? Alhamdulillah. Malam tu juga beli mesin. Siapa yang belum beli mesin hari ni? Belum ada mesin. Betul, seorang saja? 2? Angkat tangan tinggi-tinggi. Betul ni? Betul lah. Dari Singaporean? Dari Singaporean. Subhanallah, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ni beli. Jangan tangguh-tangguh. At-ta'anni minallah, at-ta'ajilu minasyaitan. Jangan bertangguh-tangguh insyaAllah. Beli hari ni, insyaAllah. Jadi bila balik rumah, lambat kan masa kan? Sebab nak cerita jumpa stranger saya, Kak Noli suruh tulis. Padahal banyak tapi buat sikit je lah. Mana nak cukup kan 30 minit kan? Jadi, balik-balik anak Kak Zainah pasang. Bila pasang tak nak apa bagi, semangat tak tahu nak cerita. Suami dah pergi kerja, kita pergi buka-buka ayam tak keluar. Dah pasang mesin, ayam tak keluar. Subhanallah. Buka ayam. Tak pergi tengok tempat lain. Tengok kat sini je. Sampai call jiran-jiran. Taman kita ni tak ada ayam. Rumah kita ada je lah ayam. Semua ada. Pasal apa rumah kita tak ada ayam?
Lepas tu, call suami. Tempat kerja call. Kata, pasal apa rumah kita tak ada air? Boleh tak nak bawa mesin ni masuk dalam bilik air? Tu, tenggak-tenggak tu. Nak ambil mesin kangen, masuk bilik air. Suami dia kata, jangan. Mesin tu mahal, jatuh kan. Rupa-rupanya apa dia? Tak apalah. Kan kita punya pipe tu kan dia jenis apa nama? Apa nama orang panggil? Itulah yang boleh pusing tu pipe dia tu kan. Rupanya kat dalam tu. Suami nak kata apa? Suami kata sabar. Padahal duk angkat sepuri tu, sabar. Mana kata sabar? Kita nak minum air ni. Rupanya sabar. Balik suami beli pipe lain. Masya Allah, subhanallah. Maknanya benda tu lah tersilap pusing kan. Tak apa, tak ada masalah. Masya Allah, untung dapat suami macam tu. Insya Allah, lebih beruntung. Maka untung saja lebih beruntung. Jadi tak apa. Bila pasang saja misi, apa yang kita nak buat? Kita mana kerti? Start isi untuk beauty water. Beauty water masa tu hanya orang buat beauty pH 6.0 dengan 2.5. Set beauty masa tu. Masa tu memang kita jual. Air kita sedekah. Sedekah sebanyak-banyaknya air. Sampai dulu esok tu, lepas mesin dah elok ni, sampai orang tak WhatsApp, Ustazah, ada orang nak beli air, orang nak beli beauty. 8 pagi, mai duduk depan pintu rumah, nak beli. Kebetulan, itulah nak kata, sejarah kita bermula macam mana mesin kangen. Sebab, kalau tak ada duit macam mana sekalipun, ayak kita sedekah untuk beginners, lepas tu dia belilah ayak dengan kita kan, sebab tong mahal kan. Okey, macam mana kita mula berjumpa dengan orang? Inilah bermula kita berjumpa dengan orang. Sebab kita ni offline. Pro, macam mana kau tak pandai lah nak cakap-cakap dalam live kan? Malu. Orang tengok muka kita, lagi tak kerti buat video. Pakai dak je buat dia. Spray dulu Okey, sebab inilah senjata. Memang dengan beauty ni, seminggu laku 7,500. Hanya 2 botol. Seminggu 7,500. Belum masuk mesin. Belum jual air. Betul? Dapat sesuatu dalam Prof punya TikTok. Kan? Share, like, komen tadi kan? Itulah ayatnya. Okey. Jadi, anda buat banyak. Kita perlu duit. Travel. Kita perlu kepada apa? Kos apa nama? Tol, minyak kan? Kita baru mula beli mesin. Inilah bermulanya. Kita pergi kepada stranger. Nak tahu tak? Ramai. Tapi tak boleh cakap banyak kat sini. Mungkin 7 orang je kot. Ramai. Okey. Masa selepas balik Turki, pergi ziarah anak-anak ni di Turki. Pergi sana. Pergi Turki. Kalau kita kerja biasa, kita tak mampu pergi Turki 9 hari kan. Makan pasir lewat dia. Pergi sana. Masa tu, orang duk heboh kata apa? Orang duk heboh macam-macam lah sampai kita balik. Sampai bulan puasa. Orang kata ni Kak Noli ni perempuan mangkuk tingkat lah. Tahu? Kan? Ingat tak? Kita kata tak heran ke orang kita semayang hajat bulan puasa. Kerana semayang hajat bulan puasa, berterusan kita dengan kesabaran, dengan kita punya kekal, maintain kita. Inilah yang orang kata perempuan mangkuk tingkat. Punya dahsyat. Lepas tu, bila balik Turki, anak kena presenter di PICC Putrajaya. Okey. Masa tu, Nik nakau, betul? Kita jangan jawab apa-apa soalan sehingga kita buat press conference. Alhamdulillah, sale melonjak. Sehingga Cynthia berganti datang. Okey, bila Cynthia berganti datang, pada 31 hari bulan Ogos 2016, dia bawa 11.5 dekat TPKC. Dia kata dengan 11.5 satu botol, dia boleh jual 20 mesin. Cynthia berganti, cakap orang putih, kita lagi pandai daripada dia. Habis, siapa kita? Habis kita kena buat. Duduk sebelah. Tulis. Kan? Tanya, macam mana dia buat? Subhanallah. Dia buat dekat Abdul masa tu, Abdul pipi Abdul sengit sebelah masa tu. Nampak? Hari ni jadi handsome kerana buat benda tu. Dia buat catwalk. Tengok, uish, betul, 11.5. Bila 11.5 hari tu, Cynthia berganti ajak. 5 minit lagi. Tak apa, kita balik. Lepas tu, dari situlah
kita buat dengan 3 set duty. Jadi kita bawa pergi ke mana-mana. Tapi masih lagi dengan 2 botol lah, sebab sebelum Cynthia tu kita masih lagi dengan 2 botol. First, kita tahan air banyak-banyak dalam kereta. Ingat, bila kita nak bermusafir, doa mustajab. Bawa, pergilah musafir mana-mana bawa air. Nak bawa mesin, bawa lah. Okay, bawa air. Bila bawa air banyak dalam kereta ni. Sampai dekat satu R&R, suami kata nak turunkan, nak duduk dalam kereta. Kalau nak turun, kalau nak duduk dalam kereta, ni beli buku keajaban air punya banyak, nak bagi kat siapa? Kita nak sedekah. Air nak bagi kat siapa? Dalam duduk kata tu, tiba-tiba main seorang lelaki, perempuan tinggi lampai cantik, tolak suami atas kursi roda. Yang si suami ni masuk dalam kereta. Dia lipat kursi roda, dia bawa kereta. Pasal apa yang isteri yang tinggi lampai, yang cantik, tak tolong bawa kereta, yang suami ni bawa. Sebab tu, anda pergi jumpa. Tak kenal. Kenapa dengan suami? Dah bagi salam lah dulu. Kenapa dengan suami? Busybody kan, mesti orang tanya, busybody. Jadi dia tanya apa pasal suami? Kenapa dengan suami? Dia kata, Kak, suami saya balik kerja, naik motor, sampai dekat traffic light, orang langgar. Lumpuh. Sebenarnya. Okey. Bila macam tu, bagi ayak 3 tong kat dia. Sebab badan dia cabi-cabi. Cakap dengan dia, ayak ni bukan setakat untuk orang yang lumpuh, ataupun untuk, lumpuh saja, tapi untuk cirrhosis, eczema, cirrhosis. Isteri dia sparkling perkataan cirrhosis eczema. Ni yang 2 botol tadi ni, yang 1 botol RM35 je kita jual. Dia beli 2. Ayah kita bagi free 3. 2 set tu, dia ambil. Dia tunjuk tangan, anak dia ni subhanallah, penuh dengan cirrhosis, yang teruk, yang keluar kulit. Tak apa. Okey. Cakap macam ni. Rupa-rupanya, mereka ini adalah doktor pakar. Dua-dua orang doktor pakar. Doktor pakar, subhanallah. Okey. Boleh tak? Dia kata macam ni. Akak, masa tu kita pun tak perkenalkan, kata kita ustazah ke apa kan. Dia kata, tak apa, ustazah ni apa, duk spray kan. Okey, jadi doktor ni cakap, akak boleh datang rumah saya pada 21/8/2016. Kita jumpa di hari Selasa. 28. Semalam minta sekali lagi confirmation daripada suami. Abang, tolong tengok Ustaz, 21/8/2016 tu hari Ahad kan. Tu dia tahun 2016 punya. Pasal Kadoli suruh cerita stranger. Memang stranger sungguh lah. Ustazah boleh datang 21/8/2016. Sebab sebelum tu cakap dengan dia, boleh tak akak ni on the way nak pergi ke Johor. Kan, on the way nak balik nak singgah lah dekat Batu Berendam. Nak buat demo, takut dia tak minum air yang kita bagi tu. Kan, dia kata macam ni lah, kak datang pada 21/8/2016. Apa berlaku? Selang 2 hari. Tak ada WhatsApp apa? Anak dia WhatsApp. Dia kata, aunty, bestnya beauty spray. Kenapa? Dia pakai daily conversation English kan. Kita pun merangkak lah jawab English. Kenapa Wani dengan Nisa? Dia kata, beauty spray tu, adik punya eczema semakin fade away. Within 2 days. We're speaking bila cakap dengan budak-budak. Kan? Okay. Auto minumkan kan, terus jadi auto belakang. Jadi, lepas tu, dalam masa 2 hari, fade away. Okey, tak apa. Kita tunggu 21/8. Kita pergi ke belakang. Pasal apa? Dia suruh tunjuk demo. Sampai 5 minit lagi nak sampai. Anak dia cakap, aunty, kita jangan datang ke rumah, kita pergi ke tempat lain. Okey, tak apa. Think positif. Tak apa, macam mana pun. Pergi. Rupanya di MITC Aircraft Melaka. Pergi kat situ, doktor tu main bowling atas kursi roda. Wah, lumpuh tu. Kan? Lepas tu, yalah kat situ dia. Allah, kita ni baru balik daripada Turki, kita mengaji kat Mesir, dihidang, dia beli makanan Arab, Allahu Akbar, macam nak syurga. Dihidang makanan Arab punya banyak. Doktor, kak buat demo boleh? Buatlah. Buat demo. Tunjuk yang beras, tunjuk yang tomato cherry. Kita nak jumpa doktor pakar kan, dua-dua orang doktor pakar ni. Kita ni siapa kita ni doktor? Darah manusia mesti 7.365 ataupun 7.445. Ya, doktor tu, ya. Dia kata, okey, jom. Pukul 1, kau ikut. Pergi pasar mission pukul 1 pagi. Okey. Yang kedua, nak singgah makan. Kita ni, bila orang berniaga, kita pergilah tolong makan. Dia berniaga. Kalau kita tak pergi makan, dia tunjuk kat siapa? Tu, Reza Yati ni, toke restoran nasi kukus. Yang baru beli mesin. Angkat tangan saya. Siapa pergi lalu kat Saujana?
kajang, pergilah singgah makan. Harga dia berpatutan, sedap. Okey. Tak dapat komisen pun kan, Yati kan? Okey, nak cerita. Pergi makan dengan anak. Nak pergi cari makanan yang sedap. Kedai Ayu Tom Yam. Apalah kat dia, macam-macam ada. Abu perut, apa nama? Perut muda pun ada. Pergi makan. Okey. Ada masa nak tunjuk demo kan. Kita pun biar repo lah dengan dia. Dia pula suka pakai jubah hitam. Kita pula pantang tengok hitam. Tanya dia, jubah beli mana? Tu orang perempuan kan. Bak kata baju ni kan. Tak lah, kita beli baju apa? Berhelai-helai. Ustazah ni suruh pakai ni lagi. Banyak kot. Beli bukan senang. Kata bila dapat pahala percuma Okey. Kata Ustazah, saya beli kat sini, beli kat sini. Jadi mesra tau. Kita pergi makan lagi. Akhirnya, dia ni tak kenal ni. Ya Allah, akak datang boleh tak? Apa nama ni, saya nak pergi anak sekolah. Kita singgah dekat tepi jalan. Mana plastik? Ada plastik bunyi-bunyi tu orang nak beli kuih tu mana? Ada tak? Tak ada Plastik tu dia buat duit 25,000. Beli mesin KA dengan Anespa. Subhanallah. Okey. Nombor 2, kita pendekkan cerita lah. Nombor 3. Nombor 3, orang ketiga. Banyak sebenarnya. Habis tu orang. Jadi, stranger tau, stranger. Okey, genting sempah. RNR genting sempah. Balik daripada Kelantan. Jadi, kita ni suami suka makan jajan-jajan. Jajan-jajan yang suka ialah apa dia? Badam, apa tu? Gajus. Hak tu lah. Jadi bila sampai kat situ lebih kurang dalam pukul 1:30 pagi. Kita nak sampai dah rumah kita. Jadi nak carilah jajan-jajan singgah kat situ. Jumpa satu kereta. Prospek kot. 1:30 pagi. Bukan hantu orang. Kan? Lepas tu pergi. Saja turun bagi cepat. Tapi kan suami Ana, kalau jumpa fikir cepat tu. Prospek. Ayat suami Ana. Suami Ana tak pergi jumpa pun. Cepat je suruh kita turun. Prospek tu. Barak diam-diam Lepas tu tak ada rahsia kan? Tak cakap pun. Pipi turun. Suami nak berminyak. Kita nak pergi beli dalam tu. Tanya. Pintu Petronas ni kat mana? Awak mata ni tak nampak ke? Takkan tak nampak pintu Petronas baru buat renovation pun. Pasal tanya tu pasal nak bagi dapat cakap tegur kan. Kat situ. Kita ni cepat-cepat lah pergi beli gajus dengan badam. Cepat-cepat keluar pasal nak jumpa. Adik nak pergi mana? Nak balik Terengganu. Nak pergi jumpa ayah. Ni, bagi tahu kau siapa yang kahwin lama tak dapat anak? Kau nak bergayak. Dapat sesuatu? Follow and share. Dia kata, adik saya kahwin 6 tahun tak dapat anak. Nampak? Okey, ni kau nak bergayak ni. Nak bergayak percuma. Bagi kat dia tu, dia nak balik nak sambut Ramadan dengan bapak dia. Okey, ini balik bagi kat bapak. Buku bagi seorang satu. Seorang duduk Negeri Sembilan, seorang duduk di Terengganu. Sampai dekat KL, pukul 2 petang. 2 petang esok tu, telefon bunyi. Nama siapa? Masa tu tak ada skamer lagi. Kan? Jadi, dia kata, Ustazah, Pak Mail dah baca ni buku Ustazah bagi ni. Nama Pak Mail. Nama apa Pak Mail? Ismail. Nama macam bapa Ana. Ana pun Nasriyah Ismail. Nampak? Same kan? Sembang-sembang. Ustazah, boleh tak Ustazah datang pasal mesin kangen? Kita tak jumpa dia. Dia baca buku keajaban ayat. Ustazah datang ni boleh tak? Alamak Pak Mail, Ana baru sampai dari KL. Baru sampai dari Kelantan. Pak Mail boleh tak bagi masa sekejap kat Ana? Pasal apa bagi masa sekejap? Pasal nak pergi ambil mesin dekat HQ. Takkan nak pergi dekat Terengganu nak patah balik. Okey, pergi kat sana. Balik-balik, buat-buat demo. Rupanya dia ni siapa tahu? Tak boleh sebutlah nama dia, tapi Pak Mek sebutlah kan. Buatlah demo-demo. Ya Allah. Dia kata, pergi pasang mesin. Pergi pasang mesin. Pergi pasang mesin tu. Mesin kat dapur dia nama Al-Jabbar.
Nak pi soket-soket tu tak muat pasal dia guna yang Cina punya. Suami anak terpaksa lah pi kedai hardware. Beli tu, beli ni. Tak apalah. Lepas pasang balik. Alhamdulillah. Nampak tak? Stranger lah. Okey. Satu lagi. Ingat lah bulan puasa. Sangat penting benda ni. Ini untuk spray ni penting ni. Weapon. Senjata air bukan kimia. Spray lah. Free saja pun. Pi bulan puasa, kita terutama hari Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad. Masjid kita memang buat 20 rakaat. Kalau tak mau duduk satu masjid, pergilah banyak-banyak masjid, tukarlah masjid. Takkan nak jumpa orang tu je. Kan, 3-4 juta kan. Jadi bila semayang, orang kan bulan, tak tahulah pasal apa orang ni kalau siang semayang, suksik dengan mata beraya, hidung ni macam, kan. Kita ni pasal ada kangen kot kan. Jadi tak kat depan. Ni, tak kat depan ni. 11.5, 2.5, beauty water. Siapa semayang? Okey, tengok. Saya spray apa tu? Ambil lah, memang kau nak bagi semua orang tu beredar pergi ke depan. Spray. Dapat sesuatu? Dapat. Kan? Dia kata bagus tu Ustazah. Okey. Dia duduk ambil ayak. Sampailah dia recommend kawan dia India. India tu ajak suami dia pergi main golf lah. Suami India tu lah pergi main golf. Sampai nak beli mesin. India ni, dia tak beli mesin. India kata, kita kongsi duit dua, suami isteri India. Kan, tak apa. Tiba-tiba sampai 1 tahun. Dia ambil ayak, tak ambil ayak. Ni, hak duduk spray, dah elok semua. Tak ambil ayak sampai 1 tahun. Pasal apa? Heran. Okey. Duk heran juga kenapa aku dia beli mesin dah apa semua kan. Okey. Dia kata, Ustazah, saya tak ambil dah ayak kangen Ustazah. Sebab saya dah beli mesin alkali. Cik. Kan? Si Pei jumpa masa Saiful Mualim. Boleh rod dan Jamila. Kita tolak dengan cara yang baik. Okey. Jadi, kita ni tak pandai lah nak buat TikTok ke Facebook ke. Ambil 11.5. Spray. Buat video ni, video. Buat video. Tapi hantar ke orang perempuan je lah. Tak hantarlah ke orang lelaki. Hantar. Apa ni? Massage, spray. Hantar ke dia personal. Ustazah spray tu apa? Inilah set beauty water dalam kangen. Kita guna botol nano yang HQ punya. Nak lah Ustazah. Saya nak lah. Cantik lah dia suruh pi. Pi. Nak beli yang tu. Sekali dengan botol nano yang harga berapa ringgit, RM80 tu. Yang set beauty tu RM60. Tak apalah. Kita tak makan harga. Okay. Saya mulut. Lepas tu, Pipi tanya dia, mana yang kata mesin alkali tu? Ustazah masuk tengok. Memang kita nak suruh masuk walau rumah kan? Masuk tengok. Ya Allah. Nak abang tahu je nama? Tak ya? Tengok di belakang. Minum 3 minit, alkali hilang. Oh, ini alkalinya. Lepas tu dia pula jenis orang yang suka healthier. Jus dia memang juicer, buah-buah, kan? Yang tak masuk air apa semua. Cakap dengan dia, Sherry makan yang healthier, tapi ayak Sherry ni, RO, reverse osmosis, berasid. Acidic dalam tubuh badan. Very generous to your body. She's speaking lah. Sebab, okay, tunjuk demo, ambil ayak, tunjuk demo. Transfer kredit kad cash. Okey, Sam. Dapat sesuatu? Dapat kan? Okay. Hari Jumaat, suami nak pergi ambil anak balik daripada kuis. Masa tu anak tahun berapa bang? Tahun berapa? Tak tahu masa tu, tapi hari Jumaat lah. Jadi nak ikut suami, nak pergi ambil anak. Buat apa nak ikut anak? Nak ikut suami pergi ambil anak, nak patah balik kan? Baik tinggal kat Jaya Jasko. Tahu Jaya Jasko? Tahu. Hantu banyak kat situ. Jadi pergilah kat situ. Bila pergi kat situ, kita bukan nak beli barang. Pergi jalan-jalan tengok. Seorang mak ni dengan anak. Anak dia perempuan mengandung. Duduk di bahagian apa? Bahagian beli baju baby. Bila bersalin? Bagi salam dululah. Bagi salam. Salam jangan tak bagi. Kata nak beli baju. Apa nama anak ke? Bila bersalin ni? Dia abang dah salin bila? Ni, sebelum balik, kita nak shortcut kan? Nak sembang Jumaat. Sagi suami sampai nak balik siapa? Takkan nak jalan kaki. Kan? Ni, sehari boleh tak? Sebelum balik, tunggu dekat bawah, nak bagi ayak 2 tong.
nak bagi ayak. Jadi, turun-turun kat bawah. Mungkin suami dia nak cepat lah. Kita tak tahulah suami dia. Suami dia bukan macam suami kita. Suami kita boleh tunggu. Kan? Suami kita kalau ada prospek, duduklah lama mana pun tak. Faham tu? Understood? Okay. Jadi, bila turun, dia kata, dia telefon dah kita dah. Yang penting nombor telefon dah dapat. Dia kata, Ustazah, boleh tak Ustazah? Tak sempat. Suami aku nak sembahyang Jumaat. Ustazah boleh tak datang ke rumah? Lagi cantik. Lepas sembahyang Jumaat, jangan habaq kata tak boleh. Cakap boleh insya-Allah. Tak larat macam mana Allah bagi kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Gosok-gosoklah kat kaki ni. Bagi hak jalan banyak-banyak tadi tu kan. Pergi rumah, buat demo. Terus beli kredit kad. Tak kenal? Ada lagi tak? Yang terbaru-baru ni 2024. Suami cakap, jom kita pergi tengok tempat arwah belajar dulu dekat Lubuk Kawah. Satu tempat belajar. Pergi tengok tak ada lah. Rupanya dia pindah tempat lain. Tak apalah, dah masuk asar, kita pun singgah semayang. Bila buat kan, as-salatu li awwali waqti, sembahyang di awal waktu. Kan? Kecuali kita ada program yang terdesak kan. Jadi pergilah masjid. Sudah semayang ni apa semua bagi salam, berwirid bersama imam dah. Semua bagi salam. Salamlah dengan jemaah. Sembang orang sebelah ni. Nama dia Puan Hasnah. Kita ni orang Kedah. Dia pun orang Kedah. Kita bersembang dengan dia cakap baku. Orang Kedah ke orang Selangor ni cakap baku. Kita cakap macam ni. Kau duduk mana pasal? Dia cakap memang cakap bahasa surat. Kita pun ubahlah tune cakap bahasa baku jugalah. Kan? Lagi dia kata kita tak faham bahasa. Kata kau orang mana? Cakap bahasa surat Tak apa. Kak kenal tak? Ada seorang kawan anak ni. Macam ni. Okay. Dia duduk area sini. Ustazah tahu tak? Dia kena kanser. Ya kau? Cuba kau call dia. Kau call, cakap kata anak nak pergi. Sepatutnya dia nak datang buat sharing tau. Tapi anak dia suruh pergi ke Johor. Jadi, call. Cuba call, ada nak bagi ayak kat dia. Tanya dulu, boleh tak pergi ziarah? Pergi lah. Kita ni kan, orang Kedah kan. Cucuk orang Kedah ni sedap, banyak, murah. Kita pun borong lah beli. Rupanya kawan tu kanser tak boleh makan apa. Jadi dia jamu kat kita makan. Okey. Sampai tu, subhanallah. Kati hospital. Duduk atas wheelchair. Dia kata, Ustazah, macam mana Ustazah tahu? Kata, saya sakit. Ni, jumpa kawan cikgu ni dekat ni. Rupanya, dia kata, Ustazah, saya, esok suami saya akan berhenti kerja, pencen, hari ni saya disahkan kanser darah. Subhanallah. Kan? Okey. Cikgu, kita ni sentiasa bawa tahu ayat 11.5, ayat 25. Jangan ingat nak jual. Jangan ingat nak jual je. Boy, ingat nak jual saja. Sedekah lah sama. Kan? Marah lah pula. Bukan. Kita bawa ni kita tak tahu kita ni jumpa siapa. Kita pernah bagi dekat orang yang aksiden darah ni. Kita spray dengan India. Kita spray dengan 2.5. Nampak tak? Okey. Jadi macam tu. Tak apalah. Cikgu minum ayat ni sekian-sekian. Apa semua amat kata. Kalau cikgu nak mesin hari ni pun boleh juga. Dia okey lah kan. Jadi suami dia tak kenal kita pun. Kita pun baru kenal hari tu juga. Suami dia kata. Dia ada ayat kangen dalam botol minyak nyok. Tahu tak minyak masak? Kita ni memang elok lah nak bubuh ayat kangen dalam tu. Tak tahulah siapa bagi kat dia. Tak apa. Cikgu ambil ni 11.5. Cikgu minum 11.5 sebab cikgu kanser. Dia minum-minum. Kalau cikgu nak mesin, kita ni sentiasa ada mesin. Cikgu nak, anak tinggal. Tidak ada bawa balik. Kan? Baliklah mai KL. Balik mai KL. Dia call. Ustazah, boleh tak Ustazah balik 26 hari bulan 12, 2024. Ustazah balik pasang mesin. Cikgu ada di mana? Dari KL. 2 hari lepas kita jumpa di sana. Cikgu ada kat sini. Kenapa cikgu datang? Saya datang nak tengok saya lepas saya minum, saya boleh long distance terang mana saya berjalan. Dia main tengok anak dia dengan menantu dia pergi Mekah. Lepas tu dia suruh balik pasang mesin. Saya ni tak pandai lah Ustazah nak transfer. 5,000 je boleh. Tunggu anak balik sekali lah. Esok tu transfer penuh. Kita pun terbang dah balik pula. Nak kereta bukan terbang. Nak balik.
Pergi pasang mesin. Bila pergi pasang mesin tu, dia suruh pergi pasang mesin asar. Waktu asar tu, bila pasang-pasang, rumah dia ni, bila dia pencin, dia tutup semua kabinet dia tu, tak nampak apa yang ada kat dalam. Rupanya kita tak tahu dia minum air apa. Pergi pasang, tanya, cikgu sebenarnya, dia macam ni. Apa nama dia kata, Ustazah, saya ni dia kata, dah jaga dah makan, dah jaga dah minum, tapi dah kena kanser. Cikgu stres tak? Memanglah Ustazah, saya pengetua cemerlang. Oh, that's why lah. Dia kata dia stres. Dia sendiri yang mengaku. Okey, macam ni. Kita pergi pasang-pasang, kita tengok, cikgu duduk minum air apalah ni. Kita pergi rumah orang, kita nampak kowe apa segala macam kan. Tapi dia semua dia tutup, tak nampak. Rumah dia memang kemas. Memang cantik. Rupa-rupanya, sebut kowe. Duduk dalam kabinet. Allah, cikgu tinggallah ayat ni. Ada anak tak ada? Anak panggil anak dia keluar. Anak dia keluar, abang su duduk dengan dia. Ni, Ustazah nak tunjuk demo ni ayat ni. Mulai hari ni, jangan bagi dah dekat mak makan ayat ni. Tu. Alhamdulillah, dia ni, bila masuk maghrib, kami nak tumpah semayang. Abang kata cikgu minum yang 95 saja. Okey, dia bawa tungkat 4 tau, tungkat 4. Okey. Cikgu nak tumpah semayang boleh? Okey. Tak apa, cikgu pergi ambil sejadah. Tak apa cikgu, bagilah anak pergi ambil sejadah. Dia tak apa. Dalam keadaan dia bertungkat tu, dia tinggal tungkat dia berjalan pergi. Kami dua gelak. Tu, baru minum yang hari. Tungkat dah lupa. Subhanallah. Okey. Tak apa. Kita pun balik. Abang kata cikgu makan gini sekian apa semua. Disebabkan dia kanser, mata tak apa nampak. Kita habaq kat dia ayat ni sekian. Selang tak ada berapa hari. Kita telefon kawan dia tadi ni, Puan Hasnah ni. Tanya apa habaq dengan cikgu ni. Dia dah bawa kereta. Ya Allah, dah bawa kereta pergi berjalan dah. Lepas tu kita nak pergi ziarah dia. Ustazah, esok saya flight ke Sarawak. Tak boleh jalan tadi. Baru ni balik pergi ziarah. Cikgu ada kat rumah tak nak pergi. Subhanallah, kami baru balik daripada Mekah. Macam tak ada kanser. Alhamdulillah. Itu. Dah, habis Habis cukup. Banyak lagi naknya, berlambat-lambat kat sini. Tak apa, insya-Allah. Nanti next sesi nanti kita cerita. Insya-Allah tak. TikTok tak pandai. Tolong ajar kak. Okey. Jadi itulah saja. Jadi kalau kita ni nak jumpa orang, bukan ada skrip, bukan ada apa, janji, apa yang ada dalam kereta kita tu kita jumpa, kita bagi. Satu lagi, hak yang budak pernah datang itu, dia datang sembahyang, budak umur 8 tahun datang sembahyang di solat maghrib. Dia solat maghrib sampai habis, tunggu sembahyang isyak sampai habis. Tanya dia, adik datang dengan siapa? Dengan ayah. Mana mak? Dia kata mak buat biskut kat rumah. Bukanlah mak dia tuang sembahyang, mungkin mak dia period kot. Kita pun bagilah duit kat dia, sedekah kat dia, bagilah brosur. Bila bagi brosur, yang si anak ni balik dia bagi kat mak. Memang kita nak bagi sampai kat mak dia pun brosur tu. Esok ni, dia call awal pagi. Kau tak angkat. Tapi dia call suami. Sebab dia kita tak angkat, dia call nombor satu lagi kan brosur tu. Call balik, tanya. Dia kata, Kak, Siti Rahaya. Ustazah bagi duit ke anak tu, Ustazah nak beli cookies ke? Bukan. Kak bagi duit tu, kau nak bagi ke anak. Dia kata, Ustazah, sebenarnya saya masa pandemik, saya guna ayat kangen. Memang sesuai, memang bagus. Tapi saya nak beli pula, tak tahu kat mana dah. Okey. Siti datang rumah anak menantu kak esok. Okeylah, kak beli tiga balang lah. 3 balang cookies dia. Tolonglah dia buat cookies kan. Kira apa tak, biji kangen harga 20,000. Beli. Siti, ni kak tunjuk demo, tengok marketing. Kalau Siti nak kak tolong, Siti kena datang KBS, Kangen Business Seminar di Mid Valley. Subhanallah. Dia datang, dia naik ETS sampai 5 pagi. Dia tak kacau kita. Sweaternya apa, panggil adik dia, naik motor, pergi di Garden Hotel. Balik, beli mesin kangen. Itu adalah stranger melalui anak. Boleh tak? Bagi brosur dekat anak yang kita jumpa, itu adalah yang Master Sifunuli ajak. Macam mana nak cari prospek? Cuba angkat tangan 5 jari. Tak ada jari ke? Cacat belakang ke? Angkat. Ini Master Sifunuli ajak. Kita apa yang orang ajak, benda yang betul kita buat. Okey, jari ni apa? 10 orang daripada family. Tak ada family kita, pergi cari family orang lain.
Okey. Nombor 2. 10 orang. Tak apalah jiran pun tak apalah. Okey, kadang-kadang boleh ajak dulu. Kawan sekolah dulu. Kan tak apa, jiran pun boleh. Okey. Kemudian 10 orang kawan sekolah rendah, kawan sekerja. Apa ni? Yang keempat ni jiran tadi kan. Yang kelima sosial. Apa yang kita pergi cuba pergi taman permainan. Hei, pergi taman permainan, budak duk bagi makan. Budak duk bagi makan ikan dekat tu. Pergi jumpa budak ni. Oh, dia nak beli mesin ke? Dia main dengan siapa? Mak dia. Bagilah brosur sebagai mak dia. Okey, cukuplah. Cukuplah sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf kalau ada silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.